Sebab ni lah aku suka Ugreen punya barang. Korang tengok kat tangan aku ni apa. Ugreen Nesot Air Adapter. Paling best, this one dia support sampai 100 watt tau. Harga murah, korang dapat barang yang berkualiti. So ni dia punya adapter. Yang ni aku ambil yang 100 watt punya. Tapi kalau korang nak yang rendah sikit, 45 watt pun ada. And aku suka dia punya design tu, compact. Even dia punya 3pin ni pun jenis foldable style tau. Korang nak pakai, korang boleh buka macam ni. Habis guna, korang boleh lipat macam ni. Nak bawa pergi travel, memang this one sesuai sangat-sangat. Satu lagi, korang tak perlu risau dari segi dia punya safety. Yang ini dia dah ada gen teknologi dan juga thermal guard. Mana kata waktu tengah pakai tu dia akan protect kita punya battery phone and juga dia akan menghalang daripada short circuit. Memang bagus. Masa korang beli nanti, bukan just dapat adapter tapi dia bagi sekali dengan braided nylon punya kabel yang memang tahan lasak. And this one bukan kabel biasa. Yang ini kabel data transfer dan juga support sampai 100 watt. Make sure korang nak pakai ni, korang kena pairkan sekali dengan kabel yang support 100 watt. Kalau korang pakai kabel yang biasa, dia takkan boleh pergi 100 watt. Tapi jangan risau, Ugreen dah bagi dua-dua. Overall, untuk Ugreen Nesot Air kali ni kan, memang aku boleh recommend. Korang yang sayang korang punya phone, tak nak phone bateri cepat rosak and korang nak fast charge, maybe this one korang boleh consider. Macam biasa nak dapatkan link, aku dah letak.